sikit oi. Ya, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. So hari ni kita orang 4 orang bersama geng-geng pekerja-pekerja cleaner masjid. Kita orang ada nak pergi bercuti lah kira. So bila nak pergi bercuti ni memang kena guna banyak duit lah. Jadi kita orang nak kita orang setting sampai kita orang limit penggunaan 100 ke bawah sahaja penggunaan duit. So budget trip kali ni pergi Morib bawah 100. Seorang bawah 100 orang. Okay, are you ready? Weh Pak Jad. Kena lah 2 orang songkok 2 orang ni. Hey, sampai sudah Morib. Okey, dah sampai Morib. Oi, rasa ni wasa-wasa dulu lagi, bang. Oh, bantai. Okey, sekarang sebab kita orang dah kongsi duit untuk beli makanan, kita orang akan masak untuk makanan pagi. Jadi kita nak setting buat macam piknik lah sebelum kita orang check in pukul 3 ni. Tengok. Okay. So pagi kita orang masak hotdog. Makan biasa-biasa je. Bang, okey tak? Dah masuk belum telur? Dah, Izzat masuk telur dia. Nanti ada telur kuat. Kita tu ancah. Masak ni, Pi. Tengok ni telur perfect tu. 1, 2, 3, 4, 5. Makan je Bang, puji sikit saya masak bang, puji sikit. Oh, bias masak lain macam lah. Telur dia dan telur tak? Telur perfect Mata tu tak. Makan pagi settle, okey? Alhamdulillah. Tunggu Abang Sidik je nak masak. Lepas ni masak makan tengah hari. Tapi daun tak ada. Kau apa Bi? Pandang sini, tengok kamera. Okey. Cepat ya, Pi. Muat. Cepat. Kau boleh duduk? Boleh ni. Tak ada. Tak nampak. Tak. Duduk. Okey. 1. Macam mana biar buat? Boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat je. Botak lah. Untuk gila siapa tolong ambilkan? 2, 3. Dah. Lagi. Lah. Sebab apa sebab power? Ni. Kau tengok mana? Okay, sekarang kita nak check bilik dia. Bilik yang aku dah order. Tu dia. Oi, bising oi. Tada. Ada jacuzzi, hotel. Slow sikit oh. Agak oi. Abang dah balik. Ada 3, 4 katil. Tapi view dia mengecewakan. Dia tunjuk apa lah? Tu dulu tempat asal dia buat arang untuk ni. Inilah bilik kami. Berharga 100. Allah. RM160 dah. Ya, RM160. Kami kata 4. Jadi seorang RM40. Ada
berkatil. Jadi korang yang pergi ramai-ramai membaloi kat sini 160. Sekarang pukul berapa pagi bang? Pukul petang. Sekarang pukul 6 petang. Hujan. Macam mana nak mandi? Muka sedih. Kau asal gelak. Oh sedih kau tengok. Tak nak mandi. Hey, sekarang kita nak pergi masak makan malam kita BBQ. Dalam terang. Nak menyanyi juga. Okey, kita akan masak BBQ kita. Ayolah geng. Tanya jam berapa? Sekarang jam pukul 9.20. Betul? Maaf kalau petang lagi saya tak ada video. Dia tidur. Jangan layan dia. Kita kasih dia makan saja. Okey. Let's go. Okey. Makan malam siap. Okey, jom abang. Gerak ni atas. Jom. Selamat pagi kepada yang sudah bangun pagi. Selamat pagi dari Morib. Hari kita nak masak dulu. Pemasak kita pergi. Wah, cantik ah Morib. Sunrise. Lepas masak pagi baru kita pergi mandi pantai. Okey. Sebab semalam hujan. So hari ni ada orang lah. Malam kita orang check in hotel. Terus check in je terus semua terbongkang baring. Tidur mati. Apa? Tak. Oh nak kan. So lepas je check in hotel semua terbongkar tidur mati. So tak ada makan tengah hari. Terus biasa mandi. Terus kita tunggu BBQ. So semalam punya makan tengah hari yang kita nak masak, kita bawa hari ni lah. Gini dia. Tukang masak kita senyum sikit. Senyum sikit. So dia akan masak. Nak masak apa bang? Nak masak apa bang? Konyek. Tom yum. Jadi kita tengok, okey? Okey. Okey. Okey, dah settle mandi jap. Dah okey dah mandi. Seronok. Boleh balik ha? Baik. Okey, ni dia view Pantai Morib Ya, sekarang kita dah nak balik. Oi, mana sini oi? Oh ya Allah. Kita dah nak balik oi. Kita dah nak balik. Sedih sikit. Ada mana? Dah lagi saya tak nampak. Okey, sebelum nak balik. Sedih cakap sedih. Sedih. Buat sedih. Itu. Okey, kita nak balik dah guys.
Morib. So sebelum end kita punya vlog, kita nak ambil gambar dulu lah. So trip to Morib bawah 100. Aku tak pasti kau habis berapa, tapi aku rasa aku habis dalam RM95. Jad, kau habis berapa ringgit, Jad? Aku telah habis dalam 100 lebih sikit. 2 inci. Okey tu. Saya 85. Tak apa. Oi, jimat gila ke? Apa? Habis duit. Pergi Morib. Sekali dengan trip semua. 85 je lah. Sama lah. Sama lah. Tak apa. Okey. Nampak perkhidmatan kita orang kat sini. Kita orang betul-betul budget travel ni. Betul-betul nak jimat duit lah. Ya anu. Dah belum? Okey. Ini Dato'. tak seimbang tu. Macam sap macam ni saya tahu. Abang ada ujung. Dia sana. Abang ada tengah. Dia sana. Ha? Duduk tengah. Duduk tengah. Ah, macam ni. Betul. Okey. Ah tu pun kita terus sikit aja. Kesian ni ada orang kata nanti. Macam mana? Satu. Nak macam ni. Sekejap saya tengok tengah ke tak. Kau tunggu sini. Tunggu, pik sana pik. Ha, bagi cepat dia. Okey. Okey, macam ni dulu eh. Tapi sengih Wit. 2 2 3. 3. Sini. 2 2 3. Mana 3 je? Mana kaki kau? Kaki kau mana? 2 2 3. Kaki kanan. Macam Honda. okey, belakang nanti. Oh, buat mana? Rendah. Yang belah tadi buat ni. Relax. Saya tengah. Kau dah sana? Oh, aku dah hujung. Oh, betul lah. Saya dah tengah ni. Sini ya. So Morib punya Allah sempit So Morib punya trip habis kat sini lah. Korang pun nak balik masjid dah. Korang doa-doakan lah. So trip 100 ke Morib. Mission company. Complete. Tunjuk best semua. Weh Zofi. Tapi dah. Tunjuk best. Agak-agak. Tunjuk best. Tu je. Tak payah. Biaya. Kendak je. Bagi kita. Kembalikan CD berulang, lupakan segala ucapan. Betul lah. Benar di kau ku cinta, setiap detikku puja, Selimut nadiku sampai pada rambutku. Dipegang perasaan tiada ini hati. Jika ku cinta, setiap detikku puja, kau selimut hatiku sampai pada rambutku. Taufik. Kenangan yang tercipta berikan aku dari setiap hari. Benar di kau ku cinta. setiap detikku. Rambutku. Again. Benar di kau ku cinta, Ayah. setiap detikku puja, selimut hatiku. Sambil belah rambutku. Kira ku